Saya tak sempat rokok bersama imam di rakaat ketiga dan keempat. Imam baca laju sangat, macam mak rempit. Adakah saya perlu habiskan Fatihah atau terus rokok bersama imam? Sah tak solat saya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Tok Imam laju sangat. Siapa? Haji Zul? Tak. Tok Imam lain ni. Haji Zul slow dah. Tok Imam laju sangat, dia tak dang habis. Maka kena habis kat Fatihah atau macam mana? Dengar baik-baik. Kalau kita tu orang yang masbuk, tak payah habis Fatihah. Imam rokok, kita rokok. Faham? Kita orang masbuk, Tok Imam laju ke Tok Imam slow, kita tak habis, kita rokok. Man adraka imam fil rakaat faqad adraka rakaatan. Barang siapa sempat dengan imam di dalam rakaat, dia sempat mendapat satu rakaat. Orang masbuk. Tapi kalau muwafiq, orang yang biasa tidak ada ketinggalan, cuma Tok Imam tu laju sangat, maka jangan rokok. Habiskan Fatihah, pedulikan Tok Imam. Dimaafkan 3 rukun yang panjang. In syi'ta dhabtal lillazi syar'an uzir hatta lahu salasu arkan iktufir mafi qiraati li ajzihil bati wasyakun hal koromaman laha nasi. Faham? Orang yang nak tahu, kalau diberi kemaafan yang jenis lambat tadi, ada 3 rukun yang diberi kemaafan kerana ketinggalan atau terlupa daripada imamnya. Jadi Tok Imam Allahu Akbar, kita maliki yaumiddin. Jangan rokok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tok Imam sami Allahu liman hamidah. Teruskan ini as-siratal mustaqim. Jangan sampai Tok Imam itu sudah masuk tahiyat akhir. Okey? Dan ingat pula Tok Imam jangan laju sangat. Ni mak rempit dia kata. Tok Imam ni pekah mak rempit. Faham lagi? Geng RZ jadi imam. 150 km sejam. Nampak? Makmu on Dakar 70 km sejam. Kena tinggal di Tok Imam. Kena asak mo. Ingat satu hadis. Nabi kata, "Iza shalla ahadukum 'alan nasi falyukhaffif." Apabila kamu menjadi imam ke atas umat manusia, hendaklah kamu ringankan. Apa makna ringan? Jangan laju sangat sampai menyusahkan orang kerja, dan jangan panjang sangat sampai terketa-keta orang tunggu. Jadi biarlah orang rasa puas hati dengan kita. Okey? Bacaan yang terbaik, kelajuan speed murattal. Murattal ni gua ni, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Tu murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu murattal. Baca gitu molek. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Tu murattal. Kalau baca panjang menyusahkan orang. Sabbih isma rabbikal a'la allazi. Itu baik tahi makmum. Faham lagi? Dapat? Jadi susah orang. Soalan seterusnya.